Okay, kita nak pergi mandi. Kita tengok seronok tak dekat Madrasah Buloh ni. Ada review sungai dekat tepi dia. InsyaAllah kita tengok best ke tak. Kat mana ni kita nak mandi ni ya? Kita tengok kita ada deck dulu, kita try dulu ni ya. Kita try lompat daripada deck ke bawah. Boleh? Tengok macam mana. So kita siapa yang nak buat camping? Aku. Adams tengah mandi, Adams. Ya. Rainbow tengah tangkap ikan. Rainbow tengah tangkap ikan. Mana tu? Mana dalam dah? Tak kamu nampak tak dalam ni? Dalam. Tu. Okey lah ikannya. Ayam bang air dulu. Baiknya, ada deck. Ada tempat dalam. Dah jom salah. Ada. Itu kita tengok Rainbow. Rainbow sedang tangkap ikan. Tu dia Rainbow. Itu surau kita. Sahabat-sahabat dah tengah sampai. Berbaju hitam ya semua. Okey, sekarang kita sedang berada di satu tempat rimba ini tempat air terjun yang sangat bahaya untuk budak-budak. Kalau tak profesional jangan berani. Ini bahaya tempat ni. Dalam, kedalaman seperti tinggi panjang ni. Untuk budak kecil budak kecil yang berani-berani. Dalam tau. Fresh. Fresh air dia original tau. Allah, fresh. Air freezer ni daripada sini lah. Freezer yang tidur dia, bukan dia tulis freezer. Ni siapa yang cipta? Allah yang cipta. Masya Allah. Makhluk semua sebab je. Iha. Tu jebak. Mari jebak. Mari jebak. InsyaAllah kita nak mandi bersama-sama sahabat. InsyaAllah semoga Allah merahmati dan menjadi ibadah. InsyaAllah. La ilaha illallah. InsyaAllah percakapan iman tuan. Dan alam. Allah diciptakan sebelum alam itu, yang nama alam pun diciptakan, Allah dah ciptakan alam ni. Benar. Sejuk, bukan air lagi sejuk, lebih sejuk Allah. La ilaha illallah. Percakapan iman tuan. Pokok ditumbuhkan daripada macam-macam pokok. Daripada tanah yang sama tapi batang yang berbeza dan buah yang berbeza. Nikmat hebatnya Allah. Ya, benar ya Allah. Hari ini tuan-tuan, ranting-ranting yang mengalir di sungai-sungai, di laut-laut ataupun di air-air di seluruh alam ini semuanya atas pengaturan dan atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Ada nama-nama ke? Pepatung. Nama pepatung. Gelap. Okey. Kita kampung ni. Kita kali ambil jemaah. Lepas. Go. Go. Jangan pulau. Dia kepala jaga buluh tu. Ni lah pepatung kat hidung ni. Pepatung tu tengah menikmati alam tu. Ui, kat hidung je. Kita bersama dengan komando. Orang. Bisa dia ikat dapat belum? Ya. Oh. Dah ada betul lah. Dia ambil punya surah.
Allah bagi senyum. Allah bagi senyum. Allah Akbar. Oh ya Allah, nikmat dunia ya, nikmat Allah. Allah nikmat.